Okey, kali ni kita nak main game Unbox the Mystery. Unbox the Mystery. Maksudnya, inilah box dia. Yes, betul. Jadi peserta akan bersaing dengan memasukkan tangan mereka ke dalam kotak ini, kotak misteri ini, dan meneka produk apa yang ada di dalamnya. So, maksudnya salah seorang kena bagi tahu dan lagi seorang kena pakai tutup mata lah. Yes, betul. Dan kotak itu ini dipenuhi dengan barang umpan. Jadi kereta yang berjaya meneka dan mengeluarkan objek berjenama dari dalam kotak ini akan menang pusingan ini. Alright, dan dalam masa sama juga, yang mana yang menang untuk pusingan tadi tu akan dapat masa tambahan. Ya, betul. Iaitu tim Yellow Bag. Yes, tim Yellow Bag akan mulakan awal dululah. Ya. Dan sekarang ni kita tak nak meninggalkan masa. Kita nak jemput tim yang pertama, iaitu tim Voucher. Duduk sini. Okey, sini. Sini. Ya. Alright. Dan kemudian kita nak panggil tim yang kedua, tim Flash Sale. Alright, let's go. Ready. Voucher start dulu, okey? Voucher Serentak. Serentak. Cuma kena pilih siapa yang kena pakai blindfold. Okey, aku pakai. Okey, awak pakai. Okey. Selamat kau. Saya kat belakang sana lah. Saya kat situ. Bulu mata lah. Alamak, macam mana? Bulu mata. Kalau saya gini je boleh. Coverlah sikit. Macam tu. Tapi janji tutup Biasalah, dorang dah jalan Percaya saya. Okey, sebelum tu kita dengar kata-kata. Okey, kita sebelum kata-kata kita terus start lah. Okey. Nak apa sebenarnya Imran ni? Alright, tak payah banyak-banyak, kita terus start. Ini Unbox the Mystery. Make sure tutup betul-betul. Okey. Janji ikhlas, okey? 3, 2, 1, let's go. Cari. Okey. Betul, janji. Okey. Nampaknya okey, tim Hazan ambil dulu tadi. Okey, tim Voucher menang. Bolehlah. Sebab dia daripada di atas. Benda pula senang. Tunjuk sikit barang apa yang awak pegang. Ini Saya rasa korang semua dah pernah praktis. Dah rehearsal lah. biasalah dah boleh. Macam biasalah, tangan dia laju. Kaki saya laju. Okey. Silakan masukkan balik. Terima kasih. Okey. Kali ini tim Voucher menang. Dengan tim yang seterusnya. Terima kasih kalian. Terima kasih. Thank you. Alright, kita nak jemput lagi dua tim, iaitu tim yang seterusnya. Kita ada tim Yellow Bag. Yeay! Alright, tim Yellow Bag ni dia ada kelebihan. Apa dia? Dia ada masa tambahan. Dia boleh start dulu. So, diorang boleh start awal. Ya, betul. Baik. Kita bagi masa 10 saat yang terawal lah. Okey. Okey, sekarang ni kita teruskan dengan tim Free Shipping. Free shipping.